ibu. Ayu anak orang lain. Kat bawah tu dia ada tulis di anak angkat. Dah lah, senang cerita macam ni je lah. Abang cakap je lah Ayu anak angkat. Kan senang. Ayu anak abang. Ayu bukan anak siapa-siapa. Ayu bukan anak. Adakah daripada kecil lagi Ayu dah tahu? Ataupun dia ada certain stage yang baru Ayu tahu yang aku ni sebenarnya anak angkat? Ayu pernah tanya, ada orang cakap kat Ayu, ni sepupu Ayu. Ayu tahu tak Ayu ni anak angkat? Anak angkat? Anak angkat tu apa? Macam Ayu bukan anak abang dengan ibu. Ayu anak orang lain. Tentu macam bela lah. Macam, dia tu? Budak lagi kan? Macam memang tak percaya. Lepas tu kan, pergi sekolah tanya cikgu, anak angkat tu apa? Anak angkat tu dia explain benda yang sama. Tak faham juga. Balik tanya abang anak angkat tu apa? Pun sama, abang explain benda yang sama, tapi dia tak bagi tahu yang Ayu anak angkat. Macam kiranya abang sangat jarang nak bagi Ayu pegang surat panjang yang sijil kan, anak angkat surat panjang kan. Sijil dia melintang tau. Ayu minta kat abang. Abang letak dalam envelope. Dia tak bagi, macam dia memang sangat jarang tunjuk macam tu. Dia letak dalam envelope. Buka tengok. Kat bawah tu dia ada tulis di anak angkatkan. Tentu rasa dunia gelap je. Aku rasa benda ni tak betul-betul tu sebenarnya. So memang aku anak angkat lah. Lepas tu dalam lama-lama tu, satu hari tu I tantrum tau. Time tu nak PT3 lah. First time Ayu approach abang Ayu, I cakap, nak tanya, I say Ayu macam mana? Still dalam proses ni, kenapa tu Ayu? Oh, cikgu minta. Oh ya ke, tak apa, nanti abang beritahu cikgu. Tak. Sekarang ni kenapa susah sangat time tu kita rasa nak marah kan. Ni adalah first and last Ayu buat macam tu kat abang. Kenapa ada apa-apa ke? Abang datanglah jumpa cikgu lah. Lepas tu dia kata, I cakap macam ni. I juri. I cakap, senang kan, cakap je lah Ayu nak angkat. Apa yang susah sangat? Apa yang susah nak menipu ni? Apa yang tipu-tipu ni? Cakap je lah Ayu nak angkat. Macam tu. Ayu kenapa ni? Ayu nak abang datang ke? Ayu nak abang datang ambil Ayu kat asrama sekarang ke? Lepas tu cakap, tak nak. Ayu nak, I say Ayu sekarang ni. Kenapa susah sangat nak menipu? Macam tu, terletak. So bila dia still lagi confident kan. Dia kata, tak, Ayu anak abah. Ayu anak abah. Ayu bukan anak siapa-siapa. Ayu bukan anak orang lain. Ayu anak abah. Ayu bukan anak angkat. Ayu bukan siapa. Ayu anak abah. Kita tahu anak yang lahir ni macam kain putih. Tak ada langsung tercelanya budak tu. Kalau kita ni sebagai hamba Allah, kita yakin dengan jalan cerita Allah, kita tak patut pun nak kata keturunan elok ke, keturunan tak elok ke, tak payah ambil. Kalau keturunan orang tu elok dia takkan bagi anak dia. Kau faham tak? Mak aku dulu kalau dia okey, dia takkan bagi aku kat family angkat aku.